Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera seluruh rakyat Malaysia. Politik ummah, kita mengajak masyarakat, tak kiralah Muslim maupun tidak Muslim, kembali ke jalan kesederhanaan. Pada penonton, dalam episod-episod yang lalu, kita bincang tentang apakah maksud politik Islam. Kita juga melangkah kepada isu Islamis di mana berlakunya reformasi di dalam pendekatan gerakan mereka. Dan hari ini pula kita pergi dengan lebih spesifik tentang juga sebagai pada Islamis, iaitu ustaz dan ulama. Adakah ustaz dan ulama automatik mereka dianggap kompeten sebagai pemerintah ke, ataupun pemimpin parti politik ke, maupun pemimpin dalam masyarakat, yang sekaligus memberikan maksud yang bukan ustaz ni tak layak? Al-Fadhil Ustaz Marwan Bukhari akan menjawab persoalan tersebut. Ustaz, soalan pertama Ustaz. Okey. Aircon kuat mana pun tetap terasa panas pada hari ini. Iaitu Ustaz, siapa ulama? Adakah seseorang itu bila namanya ustaz, automatik dia adalah ulama? Baik. Perkataan ulama daripada perkataan alim. Ya, singularnya alim. Okey. Jadi pluralnya ulamaan. Ya. Dan juga perkataan ini punyalah dekat dengan masyarakat Nusantara kita, walaupun daripada bahasa Arab sudah ada. Sejak lama, sekian lama ada dalam ungkapan orang Melayu ulama. Baik, siapa ulama? Kalau ulama itu daripada perkataan alim yang berkait dengan perkataan ain, lam, mim. Okey, berkait dengan perkataan ilmu, pengetahuan, maka para ulama, kalau kita lihat, kita nak lihat dari sudut apa? Kalau lihat dari sudut orang yang berilmu secara luas, macam dilihat dalam satu surah ataupun dalam satu ayat Quran, innama yakhshallaha min ibadil ulama. Maksudnya ialah lebih daripada yang belajar agama lah. Kalau dari sudut itu, yang ilmu dia boleh membawa kepada takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, sebab ayat-ayat sebelum juga selepas itu juga tidak melihat juga dari sudut alam. Jadi orang saintis, kalau mereka ini dengan ilmu mereka boleh membawa kepada mendekatkan rasa takut kepada Allah Subhanahu Taala pada diri mereka, maka itu mereka ulama. Dalam bidang tersebut. Dalam konteks itu. Dan konteks yang satu lagi yang digunakan, kalau kita lihat dalam Quran juga, ulama Bani Israel, ada satu ayat digunakan yang ini lebih kepada pakar, ahli agama. Kalau biasanya kalau kita guna dalam ungkapan seharian kita, penulisan kita, kebiasaannya merujuk pada beginilah, ulama, ahli ilmu agama. Dalam bidang. Okey. Dia. Bila dia tahu semua, maknanya dia pakar dalam pelbagai cabang ilmu. Ya. Maka adakah mereka perlu diberi prioriti di dalam soal kepemimpinan? Sebab saya ingat kita pernah bincang di episod pertama ke kedua tentang wilayatul faqih. Ya. Di dalam politik Syiah, mereka mesti meletakkan ulama sebagai pemimpin mereka. Tak kira kompeten ataupun tidak dari segi pemerintahan. Baik. Dalam hal ini bagaimana? Baik, kalau kita lihat sebentar tadi saya kata ulama itu orang yang mendalami dan juga dia mempunyai pengetahuan secara mendalam dalam agama, paling tidak sesuatu bidang ataupun lebih bidang. Kalau sesuatu bidang pun maksudnya dia hanya tahu dari aspek, mungkin dia alim bidang hadis, mungkin dia alim bidang tafsir, mungkin alim bidang fiqh, tak semestinya dia alim berbagai bidang. Mungkin ada sebahagian ulama dia alim lebih daripada satu bidang. Okey, memang ada satu disiplin ilmu. Lebih daripada satu disiplin. Baik, cuma tentang persoalan tersebut, adakah secara automatik mereka layak dan juga mereka seharusnya dikedepankan untuk menjadi pemimpin? Tidak semestinya begitu. Tidak semestinya begitu. Kalau kita lihat ayat-ayat Quran, ya, bila menyebut tentang ciri pemilihan pemimpin, melihat ataupun cakap tentang ayat kepimpinan, jadikan aku pemimpin, lantiklah dia pemimpin. Contohnya Nabi Yusuf kata, qala ja'alni ala khazainil ardh. Ciri sifat. Maksudnya kita lihat sifat yang berkait dengan wa'alim. Berkait dengan bidang yang mahu dibina. Bidang yang mahu kita panggil, kita sumbang. Job scope itu. Contohnya kalau Sayyidina Nabi Yusuf AS berkait dengan kewangan, perbendaharaan. Khazainil ardh. Hafiz, maksudnya amanah, pandai menyimpan. Hafiz. Alim, ada pengetahuan tentang bidang itu. Kalau Nabi Musa AS
bila mana anak salah seorang perempuan tu dia cadangkan Nabi Musa bekerja dengan ayah dia. Okey. Dia qawiyun amin. Inna khairum man istajarta al-qawiyul amin. Baik. Kat situ pula sebab kerja itu kerja yang menuntut lebih kepada aspek kekuatan. Kerja dengan bapa dia berbeza dengan jawab skop tadi Nabi Yusuf konteks. Jadi sifat dan juga ciri itu mesti bersesuaian dengan bidang tugas. Qawiyun amin. Amin tu dari sudut amanah apa semua kan. Jadi kejujuran, integriti. Integriti. Jadi begitu. Jadi perbincangan Quran begitu dan juga dalam sunnah Nabi SAW bahawa sahabat mereka ada level masing-masing dari sudut keilmuan. Ada yang sangat mendalam, ada yang sedang-sedang. Tetapi tidak semuanya menonjol untuk jadi pemimpin. Jadi betul tak? Saya tak jawab pasal Wilayatul Faqih lagi kan? Yang tu boleh nak sertakan. Mungkin boleh nak jadi yang itu jadi tak tepat lah. Tak tepat kalau sekadar melihat kepada faqih dalam erti kata ahli ilmu dalam kalangan Syiah itu sahaja yang mesti ada otoriti kepimpinan kan. Yang lain tu wakil dia je, profesional ataupun teknokrat, wakil dia semata-mata tak berapa kenalah. Okey, tak boleh. Lebih luas daripada itu Islam lihat bidang tugas itu siapa yang lebih berkelayakan, apa ciri yang ada pada dia untuk melaksanakan dia. So, kalau dia pakar dalam bidang tersebut, dialah layak. Kalau dia bukan pakar, bukan dia lah. Kalau dia ada kemampuan, kan, dia ada dalam konteks pentadbiran ada orang boleh ikut cakap dia, dia ada leadership. Kan, kita pun kenal maksud impak orang yang ada leadership dan juga orang yang tak ada leadership walaupun dia ada pengetahuan. Kan? Jadi sebabkan itu Izzuddin Abdul Salam, ulama besar mazhab Syafi'i dan juga Imam Al-Qarafi, kedua-dua imam ini mereka menegaskan soal aspek kemampuan untuk melaksanakan bidang tugas yang kita panggil untuk suatu tugasan, suatu jawatan itu. Okey. Kat situ layak. Ada kisah seorang sahabat nama dia Abu Dhar, seorang abid, seorang yang soleh. Apa kisahnya? Baru tenang. Kita berat seketika. Kita nantikan jawapannya tentang adakah Nabi memberikan amanah kepemimpinan pada Abu Dhar, seorang yang soleh, seorang abid yang taat pada perintah Allah. Selepas ini kita jumpa di Politik Ummah. Episod kali ini dalam kita menyatakan bahawa kepemimpinan mestilah ada kompetensi, dia sedikit pun tidak menghilangkan rasa hormat kita pada para asatizah, para ulama. Yang penting adalah sekali lagi al-qawwah wal amanah. Dan ayat itu Ustaz Marwan disebut oleh Ibn Taymiyah di dalam Siasat Syar'iyah fi Islah Ra'i wa Ra'iyah ketika menghuraikan hadis Abu Dhar yang meminta untuk dilantik sebagai governor. Tapi Nabi tak bagi. Kenapa Nabi tak bagi? Abu Dhar ni soleh. Kata orang Jerman, juruh. Macam mana Ustaz? Maksudnya juruh semata-mata ataupun cukup soleh semata-mata tidak cukup. Untuk kepemimpinan pengurusan ummah ni ya. Sebab tu pemimpin dan gubernur juga panglima termasuk yang muda ke yang dewasa ke pada zaman Nabi SAW yang terlatih cantik. Kepimpinan ini boleh dilatih. Habis setengah orang tak boleh terlatih. Dan juga sebaik-baik yang melatih sudah tentu Nabi SAW. Sebaik-baik orang yang mengajar semua aspek termasuk sudah tentu Nabi SAW. Itu pun Abu Dhar memang tidak berkelayakan. Bila tak berkelayakan, dari sudut itu, dia berkelayakan dari aspek yang lain. Dia boleh menjadi, kita panggil, penyebar agama yang baik. Ahli ilmu. Jadi teladan, kan. Dia cukup zuhud. Jadi dari sudut itu masuk mainkan peranan di tempat yang kita berkelayakan. Dia hebat dalam bidang tersebut. Okey. Jadi kat situlah perkaitannya. Kalau nak jadi panglima perang ataupun orang yang terlibat dalam perang, para ulama kita dia longgar sikit bab zuhud, bab warak ni. Dia buat strategi perang tu penting. Strategi perang kena hebat. Tapi siapa nak jaga amanah negara dari sudut perbendaharaan dan juga nak jaga fatwa, sudah tentu dari sudut aspek amanah yang tak boleh longgar-longgar. Tapi dari sudut kekuatan ketenteraan tak semestinya. Kan? Jadi kita lihat begitu. Lihat dari sudut jauh skop bidang tugas. Ini dibahaskan panjang lebar.
oleh para ulama, antaranya yang saya sebut sebentar tadi, Al-Ais ibn Abdul Salam, dia terkenal dengan gelaran Sultanul Ulama. Di kalangan ulama pastinya insya-Allah mereka soleh. Bukankah kita kena letak ulama sebagai pemimpin? Mereka soleh. Dan bila soleh, dia amanah. Okey. Maksudnya kekuatan bagaimana? Kekuatan untuk mengarahkan, kekuatan untuk mengarah ke masyarakat supaya bersikap amanah, kekuatan untuk menyuruh masyarakat supaya melaksanakan amanah. Kekuatan itu yang gabungan pelbagai aspek, antaranya ialah leadership. Okey, amanah tadi satu hal, al-quwah satu Kekuatan lagi. kepimpinan. Leadership. Itu penting. Itu penting. Jadi sebab itu para ulama bila mana mereka meletakkan syarat-syarat pemimpin dengan syarat-syarat yang kita panggil ideal lah, idealistik, dalam antaranya kena mujtahid apa semua, dan setengah buku begitu. Berilmu dan juga dari sudut keadilan, dari sudut tidak melakukan dosa besar, kalau melakukan dosa kecil pula terus bertaubat. Ciri-ciri begitu. Meskipun diletakkan begitu, ada seorang kalau Imam Ghazali, beliau bersifat praktikal. Beliau sendiri sebut pada zaman beliau, dalam buku beliau Al-Iqtisad fil I'tiqad, dan juga dalam buku beliau yang lain juga beliau sebut. Beliau sebut pada konteks zaman beliau, pemimpin pada zaman beliau tidak capai pun dengan ciri keilmuan begitu. Okey. Sudah tentu beliau jauh lagi berilmu daripada pemimpin pada zaman beliau. Tetapi beliau kata pemerintahan tetap harus diberi legitimasi, sebab yang paling penting adalah kestabilan dan juga pemerintahan tu kena ada. Ada kurang apa semua kat sini, tapi dia ada capability dan juga kebolehan dalam aspek yang lain. Saya kaitkan dengan para ulama, dengan para asatizah, kerana wujud realiti apabila nak mengajak menyokong kumpulan-kumpulan tertentu, maka digunakan hadis, digunakan dalil, digunakan ayat Quran. Antaranya dalam hadis Sahih Bukhari daripada Huzaifah bin Yaman radhiyallahu anhu tentang hadis talzamu jama'atul muslimin wa imamahum. Maka penterjemahan jama'atul muslimin wa imamahum itu merujuk hanya kepada kepemimpinan yang ada asatizah, yang ada ulama, yang ada agamawan. Mana-mana kumpulan yang tidak ada ulama, yang tidak ada asatizah, tak termasuk dalam hadis ini. Adakah kita memahami hadis ini dengan betul, ataupun selama ini kita yang salah faham pada hadis ini? Baik, hadis ini kalau ikut maksudnya ialah bersama dengan masyarakat Islam. Okey, bukannya kumpulan tertentu. Jamaatul Muslimin itu umat Islam. Okay, Imam Muhammad lah pemimpin mereka. Terutamanya dalam saat-saat fitnah, saat-saat mencabar, Huzaifah Al-Yaman bertanya soalan itu dalam konteks begitu. Dan juga kalau dalam ada asbab wurudnya. Kalau dengan maksud yang umum pun, maksudnya bersama dengan masyarakat Muslim, sebab kalau kita tergelincir, ada orang boleh tegur. Okay, kita boleh bersama-sama membudayakan amal soleh, membudayakan amalan Islam bersama kita. Memang itu positif pun. Kawan-kawan kita yang tinggal di luar negara Eropah, mereka sentiasa ada pertemuan sama rakan-rakan Muslim. Dia menyebabkan mereka boleh soal jawab, mengadu masalah apa semua untuk penyelesaian secara pandangan Islam. Jadi itu maksudnya, bukan maksudnya kumpulan. Maksudnya ialah masyarakat Islam, umat Islam. Pemimpin yang mereka kita dipilih oleh mereka, pemimpin yang lahir dalam kalangan mereka. Kan? Jadi itu untuk mengelakkan kita panggil kekacauan. Memang kena begitulah. Dan saya juga melihat tafsiran Jamaatul Muslimin ada berpandangan itu merujuk kepada para sahabah, ada juga merujuk kepada Ahlussunnah wal Jamaah. Maknanya dia bukan hanya tertumpu pada kelompok-kelompok tertentu sahaja. Tafsiran itu sendiri tafsiran yang luas lah. Tetapi paling tidak boleh kita tafsirkan kumpulan tertentu saja. Jadi kita dah melimitkan apa yang luas. Menyempitkan maksud hadis tersebut. Ya. Tapi kalau contohnya ulama, for whatever reason lah, dia ada Yes. kompetensi, dia ada kemampuan, dia ada ability, dia jadi pemimpin negara. Adakah berarti kita tak boleh kritik dia? Tak ada. Sabar Ustaz. Okey. Nanti saya kritik Ustaz balik. Kita berehat seketika. Jumpa nanti di dalam Politik Ummah. Sekiranya negeri ke, negara ke
Dan barangkali organisasi ke dipimpin oleh seorang ulama ataupun seorang agamawan, seorang ustaz. Adakah bererti kita mengkritik dia, bererti kita mengkritik Islam, Ustaz? Dan adakah orang yang tak ada background agama contohnya, dia ambil engineering lah. Mungkin presiden dia memang seorang ulama, seorang tokoh agama yang berilmu, yang ada karisma memimpin dan ada kompetensi memimpin. Adakah graduan engineering itu tak boleh mengkritik kalau ada sesuatu yang dia rasa tak kena? Baik, kalau dari sudut ini, kalau kita lihat, kita di universiti ada pengalaman bila mana ada isu, kita berhubung dengan pihak universiti, ada isu pentadbiran kan. Dan juga sebahagian yang menjawab jawatan tersebut ialah dalam masa yang sama ialah pensyarah. Ya. Okey. Ada isu fakulti yang pegang dekan, itulah pensyarah. Ya. Kita berinteraksi soal pentadbiran. Lalu kita kritik kalau kita tak setuju apa semua. Adakah kita tak setuju ilmu yang diajar dalam kuliah? Ataupun ketika itu kita tak setuju aspek pentadbiran? Takbiran lah. Takbiran. Jadi tak ada masalah, kita cerakinkan, terbahagikan isu. Walaupun ketika dia ada pelbagai identiti. Dia antaranya pensyarah, dia antaranya kita panggil dekan, dia antaranya kita mungkin dia jaga bahagian pentadbiran. Kan, ataupun hal tidak ada masalah. Begitu juga bila mana ustaz ataupun agamawan ataupun ulama mereka memegang organisasi dan juga terlibat dalam pemerintahan negara bagi contoh. Jadi bila mana kritikan itu adalah soal pentadbiran dan juga soal pemerintahannya, dasar-dasar negeri, jadi tak ada masalah. Kita bukan bincang apa yang diajar dalam kuliah maghrib sebentar tadi. Yang tu adab dia lain. Yang ni adab dia lain. Kan? Sejak ketika itu ada beberapa identiti lah, beberapa sifat. Sebagai seorang ahli ilmu ataupun sebagai seorang ustaz. Ini sebagai dalam masa sama dia sebagai seorang pemimpin organisasi ataupun pemimpin negeri. Jadi kita cerakinkan kita sekarang ni berinteraksi dengan dia sebagai pemimpin negeri. Kalau kita bangkang ke kita, ataupun setengah orang tak setuju ke, tak ada masalah lah. Bukan aspek ilmu agama dia, tak setuju kena datang dengan hujah-hujah ilmiah juga. Maknanya kalau dia ada juga pandangan berkaitan dengan ilmu agama yang dilihat kurang tepat pun kita boleh mengkritik. Itu dengan hujah ilmiah lah. Bukan main maki lah. Bukan main maki. Kalau ya tak setuju dari sudut pentadbiran, hujahnya tak semestinya hujah ilmiah, tapi fakta yang lain pula. Ya. Fakta dan juga dapatan dan juga experience pun. Data-data. Experience kan. Okey. Data apa semua, pengalaman amalan di negeri lain ke ataupun negara lain. Jadi begitu, kita lihat suatu itu pada tempat dia. Cuma bila mengkritik ni, apa adabul ikhtilaf? Apa adab kita dalam mengkritik? Sebab kadang-kadang saya tengok di atas nama kebebasan mengkritik ni boleh tahan juga sakit hati. Betul. Kan? Macam mana tu, Ustaz? Sudah tentu setiap perkara ni ada batas dia. Batas syarak dan juga batas kan yang sifatnya juga sifat manusiawi. Maksudnya orang yang tak praktis agama katakan ataupun bukan muslim, dia pun akui bahawa ini batasnya. Antaranya batas supaya tak sebarkan berita palsu, tak reka berita lah, fitnah. Kan? Dan juga tidak kita panggil mengapi-apikan permusuhan. Sesetengah khilaf ataupun sesetengah perselisihan memang ada antara kaum ke, antara muslim sesama muslim ke, tetapi kalau kita nak tegur tapi dalam masa yang sama dengan niat memang mengapi-apikan. Kalau politik itu kan sifatnya panas. Memang saja nak gaduh saja itu memang kena berhati-hatilah. Lagi-lagi kalau melibatkan hubungan antara kaum semua, itu kena berhati-hati. Kita perkara ini kita selesaikan cara kritikan dan juga bangkangan yang profesional dan juga gentleman lah kan. Sesiapa saja, bukan kita, saya bukan ahli politik. Sikit mungkin. tapi nak bagi tahu dari sudut itu ya. Tak ada berita palsu, elakkan. Sebagai orang disuka perkara macam ni. Berita yang tidak dipastikan terus share. Bukan lagi zaman AI sekarang. Lagilah. Yang salah nampak macam betul-betul. Betul. Apa saranan Ustaz kepada para agamawan? Sebab kita juga mahukan tokoh agama yang mengkritik soal-soal pentadbiran dan kadang dia juga memahami pentadbiran. Dia mengkritik isu politik, dia memahami realiti politik. Bukan hanya beriman dengan teori-teori dalam kitab sahaja. Ya. Pandangan Ustaz. Dia antaranya dari sudut dia belajar apa itu dasar, apa
macam mana polisi dihasilkan. Dia boleh belajar. Kalau dia penjawat awam, katakan, dia boleh tahu perkara itu. Prosedur yang ketat, sudah boleh bayangkan. Setengah yang berbentuk slogan kembali kepada Islam, buat itu, buat ini. Dia boleh bayangkan sebenarnya sukar. Okey, Sebab dia tak faham macam mana negara itu diurus. Dia ada birokrasi. Apatah lagi kalau ditambah bacaan dari sudut hubungan antara bangsa, tidak semudah kita tarik duta kita, putus hubungan. Sedangkan negara yang kita minta itu dia ada hubungan ekonomi yang besar dengan kita. Ada consequences dia. Ada kerjasama ekonomi yang besar. Walaupun setengah Muslim kat negara mereka mungkin diperlaku dengan cara yang tidak sepatutnya, tetapi kita boleh bersolidariti, dalam masa yang sama kita boleh teruskan hubungan yang yang penting dalam aspek global ini. Contoh, jadi membaca dan juga cuba belajar dari sudut pengalaman, how apa semua tu kan. Jadi perkara itu bagi saya itulah yang penting. Baik. Ustaz, kalau ikutkan saya punya kemahuan nak tanya soalan banyak lagi. Terutama sekali di dalam pelaksanaan syariat. Itu insya-Allah kita simpan pada episod akan datang. Insya-Allah. Jazakallah khair Ustaz. Baik. Dan pada para penonton, di dalam episod ini kita faham bahawa ulama adalah mereka yang faqih, yang pakar dalam bidang mereka. Boleh jadi multidisiplin ilmu, boleh jadi hanya satu bidang ilmu, tapi bila bercakap soal kepemimpinan, khususnya kepemimpinan negara, kompetensi juga penting. Dan alangkah indahnya bila para ulama dia memahami ilmu agama, pada waktu yang sama dia memahami realiti dan pentadbiran pengurusan negara. InsyaAllah ia akan seimbang dan insyaAllah kita akan jumpa lagi pada episod akan datang. Saya Amin Idris, Politik Ummah, dalam Bukan Tirai untuk episod hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.